أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Kita sambung ayat 39 ya, surah Ar-Rahman ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin wa fi sha'n fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuha ath-thaqalan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykuma syuwadun min narin wa nuhas fala tantasiran fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Memohon dan meminta-minta kepada Allah sebanyak mana makhluk di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi syan. Allah sendiri setiap masa, setiap hari dalam keadaan kerja, dalam keadaan bertugas. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh itu, dengan apa carakah, dengan sebab apakah nikmat-nikmat Tuhan kedua kamu membohongi, kami menidak-nidakkan. Sanafrughu lakum ayyuha ath-thaqalan. Wahai makhluk yang berat, yaitu manusia dan jin, satu hari nanti aku akan berhenti kerja lain selain pada soal jawab dengan kamu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh itu, dengan apa cara nikmat Tuhan kedua kamu membohongi dan menidak-nidakkan. Ya ma'syaral jinni wal insi. Wahai kumpulan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Sekiranya kamu bolehlah menembusi bucu-bucu langit dan bucu-bucu bumi, ataupun titik-titik penghujung langit dan titik penghujung bumi. Kalau kamu boleh membulus diri, fanfudhu, silalah bulus. La tanfuduna illa bisultan. Yakinlah kamu tidak akan membulusi, kamu tidak akan keluar dari langit bumi kecuali dengan kuasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh itu, dengan apa carakah nikmat-nikmat Tuhan kedua kamu
kamu membohongi dan kamu tidak-tidakkan. Yursalu alaikum ashwadun min nar wa nuhas. Ingat, satu hari nanti, satu masa nanti akan dicurah atas kepala kamu berdua, wahai jin dan manusia, cecair panas daripada api dan tembaga. Fala tantasira, ketika itu tak ada ruang langsung untuk kamu meminta tolong dan minta perlindungan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh itu, dengan apa cara nikmat-nikmat Tuhan kedua kamu membohongi. Sadaqallahul azim. Para hadirin sekalian, ayat yang kita baca hari ini sambungan daripada ayat surah Ar-Rahman, dan nama sebuah itu di antara pelik luar biasa ayat ini adalah dia ulang perkataan tula fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Kalau tuan-tuan ada Quran, buka kali ayat ni, kalau kita dapati perkataan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban diulang oleh Allah sebanyak 31 kali. Apa tujuan Tuhan ulang 31 kali? Tak ada siapa dia boleh beritahu lah. Cuma kita boleh sebut secara umumnya, iaitu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat merupakan soalan. Allah Ta'ala soal manusia, dan tumpuan soalnya dia di atas masalah manusia dan jin ni tidak menghargai nikmat dia. Sedangkan nikmat ni tak payah diajar orang hargai. Nikmat kita panggil kebaikan. Bila orang buat baik pada kita, sejak daripada kecil kita lagi, kita masih budak lagi pun, bila orang beri sekut sekeping kau ataupun oleh tangan buat nak dukung kau, budaknya senyum suka, tak payah diajar-ajar. Kerana balas budi ni dia panggil fitrah. Fitrah manusia sama jadi dengan manusia. Bila manusia keluar dari muka bumi, tak ada benda-benda tak payah diajar, dia reti sendiri. Seperti kita bubuh dalam mulut budak, bubuh benda mani, buat tamak kau, benda-benda mani, dia telan, dia seronok. Tapi cuba bubuh benda pahit, benda keras ke benda apa, dia duduk selalu. Tak ada siapa diajar pada dia, tapi Allah bekalkan pada budak kecil. Sama ada budak Melayu, sama ada budak Cina, sama ada budak asli sekalipun, fitrah kau semula jadi. Sebagaimana kita keluar daripada perut mak tu, ada dengan tangan tu, tak payah mak buat tangan, ada dengan kaki, ada dengan lebih hidung, ada dengan apa. Ini benda yang semula jadi tu yang beri pada kita. Maka termasuk dari senaga semula jadi ialah kita panggil fitrah, benda yang dapat manusia kita sendiri. Seperti tadi lah, nampak kucing, nampak benda-benda yang menakutkan dia, budak-budak menangis. Nampak benda-benda yang menyukakan dia, budak-budak seronok. Tak ada siapa diajar, tak ada mak suruh, tak ada cikgu ayat, tak ada apa, tapi itu yang semula jadi. Termasuklah kenang budi. Siapa saja yang buat budi pada kita, kita seronok. Soalnya, orang yang paling berbudi padamu, siapa dia? Ya manusia. Kau tidak aku. Aku yang paling berbudi padamu. Apa kata kalau keluar daripada perut mak tak ada tangan, menuak mana? Keluar daripada perut mak, mata sebelah, tudung sebelah lagi. Doktor nak buat mana? Ini semua nikmat aku, tapi mu tak terasa. Jadi oleh yang demikian dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah Ta'ala patuh fikiran kita, Allah Ta'ala cuit geletek fikiran kita, supaya ada sebab langsung, wahai manusia, kamu membohongi nikmat aku. Satu. Yang kedua, di antara banyak-banyak nikmat atas dunia ialah Allamal Quran. Disebut pada ayat itu, Allamal Quran. Allah Ta'ala beri Quran. Allah Ta'ala bukan beri saja, mengajar Quran. Allah Ta'ala ajar. Tak ada orang atas dunia ni yang tak erti baca Quran. Orang tak erti pun belajar, dia erti. Tak kira Quran ni orang tu Arab kau, Melayu kau, orang asli kau, orang putih kau, orang mana sekalipun, bila Quran didedah pada dia, dia kita tunjuk hak ni alif, hak ni ba, hak ni qaf, hak ni apa, dia boleh baca. Tiba-tiba tolak Quran. Orang Melayu dah mula dah. Mula nak tolak Quran. Tolak Islam, tolak Quran lah. Bila tolak Islam ni kebangsaan ni, arti tolak Quran. Apa jadi pada orang Melayu? Usaha kaum Melayu, orang Arab hak tolak Quran, ada jadi komunis, ada jadi sosialis. Ya pun akhir sekali laknat Allah Ta'ala kepada bangsa Arab sekarang ni, tak habis-habis bertekar sama sendiri, tak habis-habis rela Israel menguasai apa negeri dia pun dibelah dua. Palestin itu negeri Arab tu benar, tapi dia belah-belah. Apa Arab boleh buat?
Masing-masing nak jaga kursi, masing-masing nak jaga pakat. Inilah anak Allah Ta'ala, tak peduli pada bangsa dia sendiri. Terus kira agama lah, bangsa sendiri, bangsa Palestin, bangsa Arab, dan dibiarkan Israel kontrol, makan minum dikontrol, lampu elektrik pun dikontrol, segala-galanya dikontrol. Tapi Arab duduk senang, duduk pakat besar, hak kaya duduk begitu. Ini semua laknat daripada Allah Ta'ala kepada bangsa Arab. Kerana Arab sendiri tolak Quran, ambil sosialis, ambil kebangsaan dan sebagainya. Benda tu berlaku di depan mata. Dan kemarin hari Khamis disebut Yaumin Nakbah. Yaumin Nakbah. Arab Palestin sambut hari bala petaka. Kita sini orang Islam juga, tapi tak terasa apa. Kerana kita kata mu Arab, aku Melayu. Ini penyakit bangsaan membuatkan manusia semua jadi berpecah belah. Ya, Islam turun dari langit untuk menyatu padukan orang panggil tauhid. Islam itu agama tauhid. Itu je. Semua ni kerana kita tidak menghargai Quran, tapi Allah Ta'ala sebut Allamal Quran Ar-Rahman, Allamal Quran. Aku ni kesian padamu, sebab tu aku bernama aku Ar-Rahman. Tanda aku kesian padamu ialah aku ajar Quran padamu. Tak kira mu tu Arab, kamu ni Melayu, kamu ni orang asli, asal kamu ni orang tidak muka barat, aku dah yang buat. Itu satu. Kemudian ayat akhir sekali kita baca minggu lepas ialah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua manusia atas muka dunia ni fanin, panas semua. Ini keputusan satu kertas kerja dan satu orang gazet lah. Kalau kita kerajaan kita panggil gazet. Bila kerajaan buat putusan dan dia tetap untuk dijadikan pada pemakaian seluruh negeri dia, negara dia, maka kita gazet dalam warta kita. Di antara benda waktu yang gazet atas bagi manusia ya kullu man 'alaiha fan. Semua manusia di muka dunia panas. Hancur dia ability. Man 'alaiha, Tuhan tak sebut langit bumi panas juga, tapi dia sebut pada ayat lain. Tapi dengan sebab Quran dituju pada manusia, tak tuju ke langit bumi, tak tuju pada malaikat pun, tuju pada orang, maka dia sebut kullu man. Tepat-tepat dia sebut kullu ma, dia guna ma, dia guna man. Man ini makna man lil aqil, isim mausul yang digunakan untuk lil aqil, untuk orang ada akal. Orang ada makhluk ada akal hanya orang. Langit bumi tak ada akal fikiran, lembu kubah tak ada akal fikiran. Ulihan bikin mung, aku nak wayak ke mung, dia orang yang ada otak, Tuhan kata mung ni panas semua. Hak yang bakinya wayak wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hak yang bakinya aku. Dan Tuhan sebut guna kelima wajhu ni kita panggil wajah, atau orang Melayu panggil makna muka. Yang bakinya ialah muka Tuhan. Ia penuh dengan jalal, penuh dengan ikram, penuh dengan kebesaran dan kemuliaan. Tiap-tiap orang baca ayat ni, dia terasa lah sepatutnya. Kalau tak terasa, ajar-ajar berasa lah bahawa aku satu hari nanti mati. Lepas pada mati ni hidup balik. Summa innakum ba'da zalika lamayitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Dalam ayat lain. Sebab tu Quran tak boleh baca satu dua ayat, kena baca belakang. Dalam ilmu undang-undang, kita mengaji ilmu undang-undang, semua lawyer di muka dunia sebut bahawa bab ini, pasal ni dibaca bersama dengan pasal itu, pasal ini. Kaedah baca bersama di aku di dunia, di manusia seluruhnya, termasuk Quran. Quran ni bila kita baca, kena baca semua, tak boleh baca satu-satu ayat. Sebab tu Quran disebut kalimat rabbika. Allah namanya kalimat rabbika hiyal ulya. Kelimah Tuhanmu maha tinggi. Kelimah ni Arab panggil kalimah, Melayu panggil kelimah. Kelimah mana sepatah kata. Quran ni walaupun 30 juz mengandungi ayat dia 900 lebih, tapi Tuhan kata sepatah. Sepatah ni artinya mungkin kena gabung lah. Ayat pertama, ayat 3, ayat keempat, ayat kelima, ayat 1000, 2000 semua kena gabung jadi so. Mu tak boleh suku-suku. Kita sini mulai ambil sembahyang puasa ni agama, sembahyang puasa ni agama, haji ni kau kawan agama. Ekonomi politik ni politik, ekonomi budaya ni politik. Siapa dia ajar kamu bahawa mu suku-suku agama lain, politik lain, ajar ke orang agama lain, politik lain. Dan kata Quran aku ni 30 juz mengandungi 1000 lebih ayat, sepatah ya. Arti sepatah man tak boleh mu asing-asing sepatah. Apa kita bahasa Melayu, kata-kata makan
Mi alif kan MAKN makan. Kalau kita jadi pak MAKAN mi alif kan makan. Coba sebut ma, saya ma. Mari pakai ma. Buang kan jadi buat. Mari pakai kan. Buang ma. Jadi lagu. Jadi sebagaimana bahasa kita susun banyak hurufnya mesti digabung jadi satu untuk memberi pengertian. Quran tu begitu juga. Dalam Quran ada bahas maya. Ada hapiran, ada hadama, ada hapitimah, ada rumah tangga, ada anak buah, ada hajiran. Bahawa kau semua ni kau nak bela tak terbela kena gabung jadi satu. Barulah apa kalimat rabbika hiyal ulia, kalimat Tuhan yang tinggi. Jadi kita orang Melayu ni sepatutnya cerdik, tak tahu masalah nak buat lagu mana ikut dia lah. Apa yang kita ambil masalah tolong Nabi Muhammad bapa. Hok kata agama lain politik lain masalah tidak kita tu. Apa yang kita buat Nabi kan masalah, sedangkan Nabi Muhammad kita sebut pagi hari belum taridai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku jadi saksi nah, aku sanggup jadi saksi bahawa Muhammad Rasulullah. Muhammad Allah ni orang Tuhan yang ke dunia ni utusan apa. Jadi kita kecek lagu lain, buat lagu lain, bikin cakap tak serupa bikin ini jadi masalah apa balah kamu. Tak kata kita balah mung buat pucuk dunia, tidak aku dah. Ni dia tu. Habislah tu. Kemudian yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Apa ni sebanyak mana orang di langit dan di bumi. Man, Tuhan guna man sini juga. Di langit dan di bumi. Makhluk di langit dari bumi ini yas'aluhu, meminta-minta daripadanya. Satu daripada keedah Tuhan ajar pada kita, bila mu nak minta-minta aku, baik mu hok duduk langit, baik mu hok duduk di bumi, baik makhluk di langit, baik makhluk di bumi. Hok di bumi ni kita tak tahu banyak mana makhluk dia. Hok kita tahu yang manusia, ayat itik ilmu kubah berapa. Sedangkan bagi ahli kaji bumi kan, terlalu banyak makhluk Tuhan di bumi ni. Bukan ahli kaji bumi sebut, bila kita cakup tanah semata cok, beribu jenis makhluk dalam tanah. Hak kita panggil cacing, hak kita panggil berapa, hak kita panggil cacing, macam-macam jenis yang sinak boleh jadi tanah ni. Bukan tanah semata-mata hak kita pegang tangan tidak. Ada makhluk-makhluk hidup dalam tanah. Semua makhluk hidup ni semua minta-minta dengan aku belakang. Tuhan kata, aku buat dia. Membuat apa yang manusia. Oleh yang demikian, bila meminta dengan orang tak minta dengan aku, arti betul kau orang. Sepatutnya kena aku, maka minta dengan aku. Apa nak minta dengan orang? Ini benda satu daripada benda yang kalau kita perhati, berasa kita ni jauh benar dengan pengajian agama. Terasa dia kita jauh, makin jauh. Sekiranya kita tidak guna Quran sebagai pedoman ataupun pelan. Ini benda para hadirin semua. Supaya kita katakan kita orang kampung turun ke bandar. Orang kampung, katalah orang kampung ada lagi orang Kelantan ni, katakanlah baru turun ke bandar. Jadi siapa dia cabar tempat rock yang bau kau, tempat lampu merah kau. Dia sebab dia baru mari Kota Baru, kau baru pergi Kuala Lumpur, kau pergi Petaling Jaya, kau pergi ke Mekah, di mana kau. Bila siapa dia cabar tempat tu, nak pergi lah mana dia? Sini balik kanan, jalan balik kanan pun pergi, jalan balik kiri pun ramai juga, jalan depan, jalan mana pergi, dia nak kira apa? Para hadirin semua, Allah Ta'ala ajar kepada manusia, mari ikut ni. Ikut siapa? Turut budak aku, namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ni budak aku, ni orang aku kirim ke dunia khusus untuk mengturut dia. Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad, anak-anak kita belajar bahasa Arab, ustaz dia ajar laqad. Dua ni lam dan qad, ini bila campur sekali memberi makna kesungguhan. Taukid, yufidu taukid. Taukid makna kukuh. Bahasa yang diguna mula dengan laqad ni, orang yang guna laqad ni ataupun dia tulis guna laqad dulu ni, betul-betul dia nak royak pada orang bahawa barang sungguh dia, tidak main-main. Kau yang guna laqad, Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya, kata kita orang Melayu, adalah untuk umum di Rasulullah ini uswah. Dia tak kata laqad kana lakum fi Muhammadin. Tuhan tak kata laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah. Dah.
Rasulullah. Muhammad Rasulullah Rasulullah kita kira. Tapi Muhammad nama orang, Rasulullah terpangkat dia. Sebab kita panggil orang besar, kita kata Datuk, nama dia Muhammad. Kita tak kata mak, kita panggil Datuk. Datuk, ya berhormat. Apa lagi? Ya amat berhormat. Ya amat setia. Yang berhormat, yang mulia tuanku. Kita sebut gelaran dia. Bila sebut gelaran dia, orang cah lalu, oh dia ni rupanya besar. Orang cerdik, banyak jasa pada masyarakat, maka orang beri gelaran pada. Gelaran yang paling besar hak Nabi, hak Tuhan sendiri berikan Nabi Muhammad bin Allah ialah Rasulullah. Rasulullah makna budak Tuhan. Aku kira dia. Dia ni mewakili aku. Tiba-tiba tolak juga. Natal lah ni. Tak pernah mesti mata orang, bertukar orang. Dia aku latih Nabi Muhammad ni, aku pilih Nabi Muhammad dia orang miskin. Sekira kalau mu turut dia tu bukan kerana pitih. Dia tak ada pitih. Aku latih orang miskin. Belana dah ke dunia ni orang jutawan. Apa aku tak latih dia? Aku memang aku lantik orang jutawan jadi Nabi. Memang turut dia tu kerana pitih, bukan nak hidayah. Nabi Muhammad bawa mari hidayah. Baik mari tunjuk jalan. Nak berkecek lagu ni. Nak berpolitik lagu ni. Nak berkahwin lagu ni. Nak bercerai, nak perang lagu ni. Lagu ni. 23 tahun Nabi Muhammad hidup dalam muka dunia ni. Dia buat amin pada kita melalui perkataan dia, melalui perbuatan dia, melalui tikar laku dia. Qauluh wa fi'luh wa taqriruh wa din. Agama ni perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tikar laku Nabi. Ni agama. Jadi kita ya, dari segi sejarahnya orang Melayu ni beragama Islam. Mengikut ceritanya lebih kurang 500 tahun dulu lagi. Bukan sehari dua, 500 tahun dulu. Sejak Raja Melaka kabarnya. Para meswara atau apa nama. Allahu Akbar. Amo baca tarikh Tuk Nenek Amo yang dibuat oleh seorang datuk Pehin di apa namanya di Brunei. Dia pergi umur hamba 2 kali dia pergi. Datuk Brunei ni. Ya, nama hamba yang jenis-jenis para meswara juga. Jenis-jenis begitu. Nama Tuk Nenek Amo yang ke berapa? Ada buku apa? Biodata Ambo ada jual ke dalam ni, ditulis oleh Dr. Nimnatu mula pun elok. Dr. apa nama? Takkan. Dia ambil dia bila Ambo baca nama Raja Melaka, tahu Raja nama Ambo. Agak para miswara. Kalau zaman hari tu gak apa nama Hindu lah. Tuk Nenek Ambo pun nama jenis tu juga, ni Hindu. Berasa berair mata Allah Tuhan daripada Hindu mau pindah jadi Islam. Nak kata guna kedu lidah kita, tak nak kata apa. Kalau kita jadi Hindu paksa dah pak dalan, kita nak kata guna. Tapi tuk nenek kita dengan taat dia kepada raja dia, nak hormat pada raja dia tu, bunyi khabar kata raja ni keluar daripada Hindu jadi Islam. Pakat tu Islam. Yang hormat orang Melayu hormat pada raja. Padahal orang Melayu panggil kerja raja dijunjung, kerja rakyat dikelek. Tu. Dia terserah pada raja lah pula. Raja Melayu, Raja Kelantan, atau Raja mana, terserah pada dia lah memperbetulkan kedudukan dia supaya dia ni jadi kayu cacing, tidak belok. Kalau dia belok, rakyat belok, belok lalu. Bukan kayu belok. Kita nak betul bayang lagu mana, bukan kayu belok. Jadi raja di negeri, ibu bapa dua umum ni merupakan pemimpin tanah air. Seluruh dunia ni pemimpin tanah air, langit bumi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan sijil pengakuan diberi oleh Allah sendiri, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Tengok Tuhan, Nabi Muhammad ni jadi pengikutmu, cukup comel Nabi Muhammad jadi ikut. Tapi nya tidak untuk semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kepada orang yang ada harapan nak jumpa dengan aku akhirat kelak, dan orang yang ada harapan nak bertemu dengan hari akhirat. Kalau mu harap je, tak usah kira yakin, sekadar harap je. Harap jumpa dengan aku di akhirat kelak, harap jumpa dengan aku di akhirat kelak, maka orang yang paling baik untuk itu ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa yang kita kira nak tinggal, buat Islam ambil bangsa Melayu, buat Islam ambil kebangsaan. Ni langkah-langkah pertama untuk menyimpan jauh daripada Nabi Muhammad. Bahaya. Kesalahan lah pada orang-orang yang tak Nabi Muhammad. Fikir kat 2 kali yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Nak kata satu hari nanti aku ni jenis orang yang diminta-minta. Mana-mana orang nak minta, akulah orangnya yang perlu meminta. Orang lain ni orang pemu juga.
Satu hari meminta dengan dia, satu hari dia minta dengan mu pula. Dan orang belah mana meminta belah mana kayu dia akan mati. Kulman alaiha fan, semua orang mati belaka. Kita waktu orang ni ada, kita puja dia, piti dia banyak, pakak dia tinggi, dia luar, kita puja dia. Satu hari mati, oh dah selesai dia. Tapi Allah Allah, wa yabqa. Aku ni jenis bakar. Minta lagu mana pun kalau mati kat mu yang mati, aku tak mati. Dia mengelupas apa kata kita ni duduk tarnia ni, walaupun nak hidup 50 tahun tapi kita buat kerja, harta banyak. Cadang ke untuk anak, untuk cucu, untuk cicit. Apa jaminan anak kita hidup? Kalau tidak kerana Tuhan ni bakar. Kalau tidak kerana Tuhan jenis bakar, jenis kekal, apa jaminan anak kita akan hidup, cucu akan hidup? Kalau dia mati sekali kita akan belah. Sajalah kita. Jadi mujur Tuhan kita puja ni jenis bakar. Menyebabkan kita ni mempunyai semangat jauh, orang panggil berhemah tinggi, berfikir jauh. Kerana kalau aku mati pun Tuhan ni bakar. Pandailah dia buat supaya aku nak, supaya aku doa agak, supaya aku doa nama kena. So kemudian akhir Tuhan kata kul yawm sanafruhu lakum ayyuhal thaqalan. Ni mula Tuhan cekik kita. Dia sebut itu, sebut ini, soal tu soal ini. Dia kata hai manusia, al-thaqalan, al-thaqalan, dua makhluk berat. Thaqal, thaqil, barang berat kita panggil thaqil dalam bahasa Arab. Berat tu sendiri thaqal. Manusia, dia jin ni dia ke al-thaqalan. Dua benda berat. Maksud berat tu alim ulama kita, ahli tafsir kita sebut. Apa maksud berat? Jawab, di antara jawabnya ialah tak berat guano muka hukum Tuhan dah berat. Umur kita manusia ni, Cina baik, Melayu baik, Arab baik, bila umur akhir balik, maka gelaran agamanya dipanggil mukallaf. Mukallaf ni istilah alim ulama kita tuju pada manusia akhir balik. Mukallaf pun makna makhluk yang dibebankan, mana makhluk yang diletak barang berat. Jadi oleh kerana barang berat tu letak atas kita, bila kita umur kita akhir balik, maka kita tu sakal tu berat. Semayang wajib. Siapa dia nak semayang? Tak lepas tak saya semayang. Suaka orang kapung. Tapi dengan sebab benda hak tu letak, pikul juga lah kita. Semayang wajib, puasa wajib, bayar hutang wajib. Berapa duduk dengan jiran dekat dia, semua ni wajib belakang. Tetamu mari di rumah, popok mari di rumah, berapa semua sekali, ada hukum. Hukum ni tak kena berlaku dengan nafsu kita. Mana orang nak semayang, orang tidak nak semayang, baik dia saja, baik dia buat. Semayang ni susah, kena ambil semayang, kena saling kain, kalau kain najis, kain berapa, kena pergi mengadap pula, kena baca petah, kena berapa. Kerja benda tak dipitih. Bila barang tak dipitih, siapa dia nak buat? Tapi dia Tuhan suruh buat. Tak buat kalau dia pun neraka. Kita fikir lagu tu, maka kita fikir lah hukum Tuhan ni. Jadi mukallaf, kita manusia jadi mukallaf, jadi makhluk yang diberatkan. Nak buat tak boleh. Bagaimana kita bila butang barang, bila butang pitih orang, kalau budak tak nak bayar, nak butang hokmu, bayar tak sesuai hokmu, tapi dia fikir-fikir tak sudah nak bayar, tepah dah, tapah dah, tendang dah, bunuh dah, baik bayar. Jadi kira-kira mari baik bayar hutang, supaya juga semayang, kira-kira mari baik semayang. Susah pun dah tak sudah buat juga. Jadi dalam Quran sebut al-thaqal, sanafruhu lakum ayyuhat thaqalan. Dua makhluk yang berat dengan hukum yang aku, hak larang pun berat nak tinggal, apa berat nak tinggal, hak suruh pun berat nak buat, maka disebut thaqal. Dua makhluk berat ni, jin baik, manusia baik, sanafruhu lakum. Satu hari nanti aku nak tinggal kerja lain belakang, aku nak adab musuh. Ni cara bahasa Tuhan untuk menggerumkan kita. Lah ni aku jaga jaga langit, jaga bumi, segala rupa apa aku jaga belakang. Segala makhluk laut aku jaga belakang, segala ulat cacing lubang aku jaga belakang. Banyak benda aku jaga, aku jaga bukan. Satu hari nanti aku nak putih belakang jaga muka lain, ada musuh orang. Berasa lagu mana kita? Kalau ambo tak pandai boya hari ni, adik kakak tak berasa apa, tak pandai ambo lah. Tapi kalau boleh kat orang pandai boya untuk menimbulkan rasa gerung dalam hati daripada ayat ni,
Hei manusia, biarlah jin dulu. Hei manusia, tak kira mu ni Cina kau Melayu, satu hari nanti aku nak buat, aku nak letak belakang kerja lain, aku nak berhenti kerja lain, ada aku suara nak suruh abang tu, nak suruh abang ni. Kita akan berasa gerung sebab kita ni kecil, sebab kita ni kardia kumai kecil berdepan dengan orang maha besar. Kalau katalah satu hari kita salah dengan naik kereta ke naik basikal salah kita pukul kereta orang besar, dia tu orang awal mama apa dia mula anak siapa dia blok ni dia pun akak panggil dua belah, kita ni budak kecil bersalah ke mana tubik-tubik blok dia kereta uniform rupa-rupa dia orang besar uniform bintang penuh dah mari gak depan kereta mata ni aku dah kenyek, kita ni budak kecil depan orang besar penuh nampakan bersalah ke mana kita kecil kita. Itu baru orang besar depan kita kecil. Ini Tuhan depan orang. Hei manusia, satu hari nanti aku nak berhenti habis kerja lain, aku nak ada kamu seorang, aku nak soal aku makan kamu benda kata berapa ribu kata berah aku buat mutelan, aku nak soal nak kata ratus ribu galon air jok mudah faktur mutelan buat apa lah. Coba fikir gitu bila kita bayar ni, yang menyebabkan sekali-sekala Rasulullah SAW bila dia semayang dia baca satu ayat terpaku dia situ, dia petang-petang dia baca ayat tu dulu, tak boleh pergi ayat lain kerana gerung doa macam terpaku terkedu, tak boleh buat apa. Itu Rasulullah SAW. Kita ni umat Nabi Muhammad ada masa dia baca ayat sepatah tak boleh pergi dah ayat lain kerana terkacing ayat tu. Kalau coba kita dengar dulu cerita Nabi dan kita tasirlah kita berasa jauh setara mana dekat mana jauh setara mana kok dekat setara mana kita dengan Nabi Muhammad ni, kita boleh ukurlah keadaan tabak bendanya tak payah Tuhan kata sana puru kerja Tuhan ni bukan sebab kerja kita paling kanan paling kiri hurang mari nak japa gelak. Tuhan ni kun fayakun ya, dia nak gapo pun dia kata kun fayakun, tak payah tinggal kerja lain hadap kita, tak payah. Tapi cara bahasa Tuhan nak suruh kita gerung tu, dia kata lagu tu, aku nak tinggal habis kerja lain, aku nak hadap kamu ya manusia, tak kira mu ni orang Islam kau kafir kau Cina kau Melayu, tak kira aku nak soal. Dengan cara lagu tu insya-Allah akan timbul perasaan dalam hati kita, rasa kalut nak junjung perintah dia dan rasa kalut nak cek balik kerja buat kita orang kaya, kita orang berpangkat, kita orang berpengaruh, kita jadi tok guru orang, kita jadi cikgu orang, kita jadi datuk orang, kita jadi orang kampung, kita jadi tok lelaki orang, bini orang, semua cuba cek balik duk seorang, pandailah kita betul diri sendiri. Tapi ayya ala rabbikuma tukadiban, sekali lagi Tuhan oleh yang demikian dengan apa cara kau nikmat Tuhan kedua kamu mau kamu membohongi mu ni macam tak menghargai nikmat aku, baik mu orang baik mu ni jin. Masalah jin kita tidak tahulah belah mana cara dia duduk kerana dia tak support kita tak support dia, tapi coba kita tumpu pada kita sebagai manusia saja sudah cukup. Kemudian Tuhan kata ya ma'syarul jinni wal insi ini sata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Ya ma'syarul jinni wal insi, hei kumpulan jin dan hei kumpulan manusia, sebanyak mana makhluk dipanggil jin dan sebanyak mana makhluk dipanggil manusia, tak kira duduk negeri mana benua mana, coba dengar aku nak soal, aku nak tanya ini sata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu, sekiranya kamu boleh bulus, kamu boleh lari nusuk keluar daripada langit bumi. Aqtar jamak pada qutr, asal makna qutr ni bucu, sebab kita buat bulat tengah tu qutr, biara tu qutr punya, sebab langit ni bumi ni bulat, tak tahu bucu di mana, pergi situ bucu balik ni, pergi ke orang bucu belakang dia bulat. Kalau benda 4 dahak 4 segi ada bucu dia, kalau ni tidak bucu dia, kalau 4 dahak. Tapi Allah Ta'ala buat langit bumi ni bulat, tak tahu bucu dua ni, pergi ikut dia kanan bucu dia kiri bucu. Maka sebanyak mana bucu langit bumi ni, kalau boleh tu bet-bet pergi lah. Kalau berasa berat sangat nak pergi ke agama aku, lari, tak usah duduk sini, nak tubik ke bucu utara kau selatan kau timur selekeh,
Kalau mu boleh, kalau tak boleh dengar kata aku, jangan duk cakap kacip besar. Ini cara Tuhan orang paling kacik fikiran kita. Cara Tuhan cocok kita. Kalau mu kuasa berat tak sedut tak bumi aku, mu nak pergi ikut mana? Ikut selatan lah, saya nak pergi ikut utara, nak pergi ikut Sungai Golok, nak pergi ikut Singapura lah, pergilah. Kalau boleh, kalau tak boleh, kacip besar tak faham. Ini itu cara bahasa kita nak jelas makna Quran kepada manusia. La tanfuduna illa bisultan. Yakinlah mu tak boleh luluh, mu tak boleh bulus, mu tak boleh tubik kecuali mu guna kuasa. Dia kuasa-kuasanya aku yang kuasa. Bila aku yang mempunyai kuasa, mu nak pergi mana? Mu tak ada kuasa pada kuasa duduk aku. La tanfuduna illa bisultan. Ayat ni setengah-setengah orang waktu mula-mula Sputnik naik, mula-mula atas dunia ni, kapal angkasa ni bawa dari Rusia, pemandu dia nama Yuri Gagarin, dia ketua dari India. Dia kau ingat mula-mula kapal angkasa naik ke langit dibuat oleh Rusia. Rusia kata Tuhan tak ada yang boleh buat kemajuan. Amat sebut semua sekadar nak buat kemajuan ni, tidak ada kita ya, orang komunis boleh buat. Kau tak boleh yang syurga neraka. Syurga neraka tak sana dia lah. Orang tak boleh buat lain pada Allah SWT. Sekadar nak buat jalan, kawan boleh buat, demo boleh buat. Nak buat bangunan, kawan boleh buat, demo boleh buat. Orang komunis boleh buat, orang berapa boleh buat. Sekadar nak buat pembangunan hak gila-gila, kita sebut pembangunan, tiap demo kawan boleh buat juga. Komunis boleh buat juga. Pelik berapa, siapa dia merintah negeri, orang tu boleh buat kemajuan lain. Demo merintah, demo boleh buat. Kawan merintah, demo selenggok, tak boleh buat apa. Tapi belah-belah boleh buka-tuga ni pun nak lari daripada bumi ni. Tuhan kata kalau mu tak si duduk atas muka bumi, kalau kamu nak degako kat aku, tak usah duduk atas muka bumi aku. Duduk atas tanah air aku, nyawa udara aku, minum air aku, nasi berah hak aku buat belakang, mu telak tiba degako kat aku. Tak usah duduk sini. Duduk lain. Gi nak ikut pucuk mana? Aku boleh belakang. Tapi boleh tak? Tak boleh. Bila tak boleh saya kacip besar lah. Aku soyok mulu. Cara Tuhan hanya kita manusia, hanya dengan hujah. Dia tidak hanya dengan ayat SA, dia tidak hanya dengan penapa, dia hujah dengan hujah. Dan Islam ni bergerak dengan hujah. Orang miskin pun, orang kuruh pun dia ada hujah, kita nak buat ke dia. Orang kaya pun bodoh tak kerti hujah apa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oleh itu, oleh kerana mu ni tak ada sultan, tak ada kuasa untuk nak lari, maka dengan sebab apa kamu melawan aku, kamu menidak-nidakkan nikmat aku. Habis kata kemudian tak pada waktu lagi, tambah lagi, yursalu alaikum asywadun min nar wa nuhas fala tanqasiran. Akan dicuruh atas kepala kamu cecair api, cecair temaga. Ini tetapkan Quran. Satu hari nanti orang lawan aku nak curuh atas kepala dia temaga panah, api panah. Api itu panah dah, api itu dicairkan. Bagaimana nak buat Allah alam. Tapi satu hari nanti tak usah meleleh belah mana orang ni, aku akan jiru kepala dia dengan temaga panah, temaga cair. Nuhas kita panggil temaga. Dan Tuhan sebut pada kita ni benda kita reti. Temaga cair, besi cair, timuh cair, nyota cair, kedok-dok cair. Ni benda kita reti. Hak dak mari ngotinya atas akhirat kelak tidak bergoni muka lain. Tapi Tuhan tak sebut muka tu tebal, sebut muka tu orang tak reti. Baik Tuhan sebut benda-benda hak manusia reti. Sebab tu Quran ni panggil tanazul ilahi. At-tanazul al-ilahi. Tuhan penuh bahasa dia daripada bahasa atas pada bahasa manusia. Manusia boleh reti. Dia sebut syurga neraka, ada syurga ni ada makanan, neraka ni ada api. Apa makanan manusia aku nak lipat-lipat kayu zakum, kayu duri tu aku nak repih-repih, nak somak-somak dalam mulut. Zakum ni sini pokok di negeri Arab. Negeri kita ni boleh ada nama zakum, tapi boleh nama orang lain. Katakanlah Tuhan ambil pukul sepedu pohon kuih, kumpulan hop duri tu, buat tikar. Dia ambil sepedu, dia lipat bubuh dalam mulut kita. Kita nak buat mana? Itu kuih yang tak banyak mana durinya,
Ya kalau kita masuk dah duit kurang agak pelepah ni saku tu, pelepah tu saku ni. Kalau setara tu je tak naik gerung kau. Kau tak naik gerung juga kan? Cara kita ni tidak orang, kayu, batu buat sekeh apa dia tak kata apa dia. Jadi kalau orang tak erti takut sebut neraka, tak erti nak sebut syurga kan? Tidak orang, bukan lain. Setengah-setengah alim ulama bila kita baca dalam kitab-kitab tafsir, ada alim ulama kita bila baca ayat lagu ni pensel gebuk. Kerana baca dengan faham, baca dengan tajalli, baca dengan syuhud, perkataan yang menunjuk. Bila kita baca Quran jangan baca sebaca-baca kira nak baca apa pengaji kubur, jangan baca dia kadang supaya kita baca surat anak kita surat mari dia wayak cik nak buat ni, ayah nak buat ni, nak piti ko, nak makan nasi manis ko, nak apa, kita baca sepatah yang kalau kita tak kerti baca pun kita buat kat orang lain, baca kat kawan tak kerti baca, tak nampak mata anak kawan suka surat nak gapo ni wayak lah, nak pasport ko nak gapo. Jadi sebagai kita baca Quran supaya kita baca surat hak Tuhan kira kita. Dia orang dia sebut, adik kakak ingat di Pakistan ada seorang ahli syair nama Iqbal, Muhammad Iqbal ni ahli syair. Dia banyak mencetuskan perasaan dalam hati pembaca syair dia orang Pakistan untuk mewujudkan negara Pakistan. Ya kemana ilmu radah man aqlu bayat, ambil ingat sepatah dia tu. Ya kemana ilmu radah man aqlu bayat. Bila Tuhan beri kamu ilmu secupa, mu nak guna ilmu ni bukan pada akal yang sekatan. Ilmu tu yang beri kamu secupak, mu tak boleh guna lagi secupak tu, kena cari dulu akalnya belah mana takdir planning kita panggil, barulah ilmu secupak tu guna kalau pada akalnya segatan. Ambo pegang nak buah tu di Kelantan ni orang beri kamu jaga ni Kelantan, ambo buat sekal Islam, orang tak malu. Dia kata muheh kapit Cina tak pek masuk Islam ada tu, tidak kerja Islam, dia kerja kita buat siapa orang ni biasa kata ya Allah mati dia buat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama pandai planning, pandai takdir, pandai planning, pandai betul-betul yang menyebabkan orang 13 tahun Nabi Muhammad duduk di Mekah tak ada air dia, tempat tu darah dia, tapi dia pun tak silap darah dah, kami tinggal rumah tak apa, dia pun tak silap kami tinggal rumah, panggil hijrah. Nah, belum pada tinggal Mekah tu Nabi kita berjumpa dah orang Arab mari sekatang alam ni pergi buat haji sekali setahun di Mekah tu, dia jumpa. Akhirnya dia berjumpa dengan orang Madinah. Saya ni Rasulullah datang ke dunia ni dengan begini. Dia nak tahu hamba ni Nabi kau tidak, kan saya ayat Quran. Nabi baca ayat ayat Quran. Kalau kita orang Melayu kata patut lah. Bila kita orang Melayu dengar pantun, le ni orang panggil sajuk pula, ambo tak kerti sajuk, pantun. Kalau orang pantun sedap, tak ada orang tak melompat, tak ada orang tak kata ambo duduk di India 5 tahun lebih. Orang India ni memang suka bersyair, musyaarah dia panggil. Pok kita sini malam-malam kita ceramah, di India tak ada ceramah, dia ada musyaarah ni gilip tewah apa bersyair. Allah kalau tubik sepatah hok dia gelpar kan dengar. Wah. Itu cara orang India sambut syair-syair hok sedap-sedap ni. Jadi benda lagu ni berlaku di Quran. Bila orang baca Quran, orang Arab baca Quran, tak payah dia mengaji, bukan dia Arab tu. Dia menyebabkan orang ni tak dengar. Sebab tu dalam banyak-banyak ayat Quran ayat cerita orang Arab ni, la tasma'u li hadzal Quran walghaw fi la'allakum taghlibun. Tak usah dengar Quran, dengar pun tak boleh, kerana Quran ni bila dengar ada tarikan dia. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fi, puak-puak kita ingat pakat dengar Quran, walghaw fi dia buat bising. Ketika Muhammad baca Quran tengah sembahyang kita buat gege supaya Quran tak masuk dalam telinga orang. Dia bimbang takut Quran masuk dalam telinga puak-puak dia tertarik. Itu dia benda Quran hadis. Jadi kita orang Melayu alhamdulillah sekadar baca Quran tu makin meningkatlah sekarang ni. Kita ada sekolah hafal Quran, kita ada sekolah apa tarannum, tajwid, tarannum. Naik sekat tu alhamdulillah meningkat sekarang. Baki lagi yang reti ke tidak pun di Kelantan ni kita buat sekolah. Kita guru, kita berlatih budak-budak bercakap Arab, kita bawa guru orang Mesir mari
mengajar Quran, mengajar bahasa Arab. Mudah-mudahan daripada baca menjadi reti, daripada reti turun kepada qalbu menjadi mukmin. Hak ni kita nak. Dia jadi mukmin juga, sepak tendam menunggam tu. Dia tak dengan kata orang, dia dengan kata Quran dia. Yursal alaikum masyu'adun minna wa muhar. Akan dicurah atas palamu cecair api, cecair temaga. Pada datang tasiran, tak ada dah ruang untuk nak minta tolong orang. Tolong awak, tolong, tak ada dah. Aku tak buat mu pun tak ada ruang nak minta tolong. Jika aku curah atas palamu tu besi panas, tenaga apa namanya, temaga panas. Oleh itu fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadiban. Maka dengan apa cara kau nikmat-nikmat Tuhan kamu membohong. Ada sebab langsung. So situ. Ayat lagi setengah lagi. Fa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhiha. Fa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhiha. Bila langit dipecah, dia menjadi merah sebagaimana bulan sama. Fa idzan syaqqatis sama', bila langit terbelah. Lelah ni aku tak tahu lagi langit ni berapa. Kita enggaklah kata orang langit. Berapa benda langit? Kalau kita nak ke bawah, kita kata bumi, kita boleh cek bumi. Cek pun kulit bumi ya. Bagi orang yang mengaji ilmu bumi banyak benar lagi benda yang kita tak reti. Tak apalah. Langit. Langit le ni tempat duduk bulan bintang. Segala bintang, segala bulan, segala mentari apa tempat duduk. Dia panggil falak, galaksi kita panggil falak. Ada dalam kitab-kitab, dalam buku-buku ilmu astronomi ni, ilmu apa ni, falak ni, dia buat rudo. Di atas rudo itulah matahari berjalan, bulan berjalan, bintang berjalan. Rudo ni bagai tak ada. Tapi buat nak suruh mudah budak-budak belajar. Puasa bumi dia panggil khatul istiwa, garisan lentang, garisan buju. Garisan lentang, garisan berapa? 37, garisan 42. Garisan lentang, garisan buju. Bagi memudahkan orang berjalan ni apa tak sesat. Orang pakai kompas tak sesat. Kenapa? Apa ni ada garisan. Garisan ni buat lolok ya. Alim ulama, ahli falak, ahli ilmu bumi ni buat lolok. Benda ni tak ada, cari dah. Bukit Kah tak jumpa garisan lentang. Tak ada benda, tapi kita buat lolok. Supaya mudah. Orang kapal terbang pun dia naik tinggi. Kita naik atas kata, sudah aku nak pergi lakukan. Tak nampak bakal, tak tahu kat cepol wantai, walaupun dua. Tapi pilot dia driver dia terhenti. Kenapa dia bergerak dengan kompas dia? Pergi garisan berapa. Begitu juga langit. Langit ni walaupun tak reti pun sekali sah ada. Kullu ma alaka fahuwa sama'. Dalam bahasa Arab panggil kullu ma alaka fahuwa sama'. Sebagai benda atas palamu semua langit belakang. Jadi langit dia start daripada pucuk ke pucuk sampai ke langit. Benda apa langit kawan tak tahu, tapi hok di atas kawan ni Arab panggil sama'un, ini langit. Satu hari nanti langit ni insyaqqat, pecah. Bagaimana kita tua, bagaimana pohon kayu kita mampu, bagaimana umur kita satu hari nanti dia getok utuh, bagaimana nasib beras kita dia lama-lama basi, maka langit bumi juga akan utuh. Fa idzan syaqqatis sama', bila langit ni pecah, rakak retak, fakadat wardatan kadhihan, dia rata dia merah macam kulit hokmu sama. Kita tidak guna kulit, kita beli ubat jual kulit orang, kita tak guna, tak sama. Pada kulit ini orang guna jok dia beribu-ribu tahun gitulah, dia sama untuk buat dinding. Kulit di antara dinding yang paling kukuh atas dunia. Buat kasut, buat bed orang tena, buat macam-macam perkara. Jadi waktu zaman hari tu orang samuk, Arab ni samuk kulit gunakan bahan merah. Merah menyala. Tu yang kata kalau nak tahu langit pecah lagu mana rupa, apa kulit ni? Merah menyala. Apa kulit kamu sama. Setara mana kulit orang merah Arab samuk, wallah alam. Tapi walau Tuhan nak suruh gambaran hok dia nak buat ni biar nampak di mata. Langit dah mana kukuh pun pecah atau hari nanti. Dia merah menyala. Bila langit merah, nampak gambaran api. Belah mana api duduk atas kepala kita duduk bawah. Tu benda dia ni. Hok dia nak supaya orang kuasa gerung, nak lagi lakukan kita. Ikut cerita orang tua-tua. Kajian zaman hari tu 400 tahun, 500 tahun hari tu. Dia nak maruh rakyat Melayu.
Dia nak marah pada orang melawan dia. Dia kurung dalam sebuah tempat. Dia kurung bersih klinik. Lepas tu dia ambil segerik getah. Tok atas dia cucu. Segerik getah bertambung, dia tak atas dia cucu. Lepas tu tak jatuh beradu berau melawan. Segerik getah dia bakar, dia buat tu titik tu. Nota paluk, nota kulit tu belepah, tidak belepah. Dia tak bunuh. Kerana bunuh ni mati lalu, tak boleh gelepah. Dia nak tengok gelepah. Tak tolonglah, minta maaf lah, minta ampun lah. Hak tu orang wajah awak keju. Raja-raja Melayu zaman hari tu kabarnya dia nak maaf pada orang yang maru. Dia pretend, lepas dia ambil benar. Dia pita benar besar. Dia gaji tekuk dengan benar. Coba dia kakak fikir. Maka seronok dia duduk seronok. Ambil muka. Nak lawan aku sangat. Aku gaji tekuk dengan benar. Benar dia pita. Erik suruh. Beradu tu tak berlepas tu yang beritahu. Ni cara orang buat kanak kau orang. Tu yang kata aku mana juga buat kanakmu. Iaitu aku pecah, aku cucuk langit dari bawah. Nyala apa titik tak kepala. Mulut orang aku. Benar orang aku. Ni benda-benda diharapnya boleh memberi keinsafan kepada manusia. Bahawa kita ni walau kaya pun tidak Tuhan. Belah mana nilai pun tidak Tuhan lagi. Tuhannya walai namanya Allah. Yang lebih hebat pada kita. Yang lebih hanal pada kita. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi